Cuba pergi tengok. Dah lepas dengar lah. Cuba tengok. Aku nak hantar ni. Dia hantar boleh ke ni? CS. Ni lah. Elok lagi tu. Kalau simpan lama-lama pun dia tahan. Benda ni dia tahan. Yang tak boleh tahan kalau ni tu boleh tahan kalau tak percaya lah. Tidur je. Ini tidur dekat orang tamu. Tapi kena tengok. Tidur kat bilik, tidur kat sini. Dia tidur dulu, dia tidur kat sini. Kau dengar kuat tu bunyi. Kat depan bunyi. Lepas tu kat rumah orang lagi bunyi. Ada. Sampai tak boleh, abang lagi tak boleh tidur. Abang yang call. Cubalah pejamkan mata kan. Cuba try. Maknanya time kau gagal lah. Kalau latihan penculikan ni kau boleh buat. Dia tidur, kau diam-diam kau cabut lari. Dia tidur. Cakap betul-betul tidur tak? Ha? Tidur. Adik tidur tak tidur? Saya cakap betul-betul. Masa dah bangun ke? Biliknya tutup lampu je. Cakap lah betul-betul. Berapa kali aku nak cakap nanti tidur. Tak, bilik dia tutup lampu tak? Kalau tutup lampu maknanya orang tu ada kat dalam. Tutup lampu. Ada orang tak kat dalam? Ada. Cakap lah betul-betul. Habis kat sini tak ada orang lah. Tak. Cakap lah betul-betul tak ada orang. Susah tu lah. Susah tu. Kenapa? Tak ada orang lah maknanya. Tak. Alah dah patut tentunya.
Wayang dekat mana? Kat situ. Dekat Aku dah tutup lampu dah. bilik api. Dah tutup lampu. Lampu terbuka. Ni kan dah tutup. Masukkan ke dengkulnya. Dia dengkul. Gembung. Nah, tu aku nak masukkan.